Alhamdulillah. Oh. Hello guys, assalamualaikum guys. Pagi-pagi, selamat pagi guys. Hari ni aku nak casting toman guys dekat spot macam korang tengok ni, spot sungai. Ni spotnya itu aku pernah gasak toman tu kan. So inilah di spot ni. Jadi pagi ni aku niat nak mancing aruan, tapi air tengok macam air cantik. Jadi pagi ni aku keputusan aku nak casting toman guys. Sekali aku nak hanyakan aku punya reel Seahawk. Ini aku itu dah hanyakan haruan saiz padu yang lebih kurang sekilo lebih lah dengan Haikal time tu. Ini aku nak hanyakan reel Seahawk ni untuk main toman pula guys kan, sebab drag dia okey gak, drag dia 6 kilo. So inilah spot dia untuk aku main pagi ni guys. Okay. Dan untuk umpan macam biasa aku menggunakan umpan ni guys, Wazmi pedal pop. Okay. So pagi ni kita tengok macam mana. Alhamdulillah pagi ni cuaca cantik, di air pun cantik. Dan kalau macam ni senang guys nak nampak boiling toman kan. Jadi kita try tengok macam mana, kita test. Kalau ada alhamdulillah, kalau tak ada kita tukar-tukar spot, try tengok macam mana. Janji hanyalah hari ni kan aku nak test tengok macam mana. Okay guys, jadi tanpa masa lagi, pada sebelum tu jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Let's go guys, jom kita mancing, jom. Alhamdulillah. Okey. Nampak dia timbul dah. Okey. Sekali baling guys. Boleh tahan saiz. Alhamdulillah. Okey. Sikit je. Sikit je ni guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Okey. So ni guys. Besar kat ni guys. Okey. Boleh tahan guys, bujang. Saiz padu ni. Alhamdulillah.
Kena sikit ni guys tapi ni memang padu guys. Alhamdulillah, mantap. Okay guys, alhamdulillah. So kita berjaya dapat strike toman yang pertama. Dia timbul depan ni je guys. Aku diri kat sini, dia timbul depan tu je. Memang senang cerita depan mata je dia timbul. Alhamdulillah, sekali baling je dia tu ambil guys. Saiz pun boleh tahan. Anggaran 2 kilo lebih lah tadi tu. Reel Seahawk ni berjaya dihanyakan dengan toman guys. Hari tu aku berjaya hanyakan haruan saiz padu yang aku dengan Haikal tu kan. Kapot baru. Dapat haruan mungkin dalam 1 kilo lebih lah. So pagi ni aku berjaya hanyakan toman pula. Sebab reel ni sesuai lah nak gasak haruan dengan toman. Sebab tengok sini max drag dia 6 kilo guys. So main padu lah. Kita test tengok. Cari boiling toman lagi kalau ada. Depan ni guys, depan aku je guys. Dia rise depan ni je. Siut ni toman. Depan ni je dia timbul. Tadi masa aku dapat strike pertama tu, toman depan ni je guys. Tempat aku duduk, yang aku tengah duduk sekarang ni, depan ni je. Baling sekali je. Ini kali kedua dia sambat, dia timbul depan ni. Dia banyak duk main di tepi ni lah. Alhamdulillah cuaca cantik ni. Dapat tengok, senang nak nampak dia punya boiling guys. Dia kejar guys. Dia kejar. Dia kejar anak ikan. Kita sambil duduk guys. Sambil tengok boiling, kita sambil duduk. Dia kejar je guys, dia kejar je tapi tak nak ambil.
Alright guys, so ok lah guys, setakat tu je lah cerita untuk pagi ni. Alhamdulillah guys, ada manis-manis strike toman bujang. Saya lebih kurang dalam 2 kilo lebih guys, tapi memang padu. Itu pun dia timbul depan kaki aku. Lepas tu aku baling sekali je, dia terus sambar. Alhamdulillah dapat naik guys. So hanya juga aku punya ini reel Seahawk. Itu kita dah berjaya hanyakan reel Seahawk ni dengan haruan padu 10 lebih. So alhamdulillah mission untuk pagi ni untuk hanyakan reel Seahawk ni dengan toman hanya dapat toman bujang. Saya lebih kurang dalam 2 kilo lebih guys. Jadi aku pun nak tamatkan video kat sini. Sekarang ni pun dah tengah hari guys. Okay, jadi InsyaAllah ada rezeki. Kita jumpa lagi di next video akan datang guys. So guys, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi di next video akan datang guys. Okay, bye bye. Assalamualaikum.